Tengoklah paruh macam kasut ni, besar gila, nampak macam dari zaman dinosaur, kan? Shoabil ni makhluk pelik, dengan mata kuning tajam, ia macam patung hidup. Jangan tertipu rupanya yang diam. Di sebalik ketenangan itu, tersembunyi rahsia pemburuan yang buat mangsa tak sempat lari. Berjam-jam Shoabil boleh berdiri kaku, tak bergerak langsung, dipaya. Ia sabar, sangat sabar. Ini bukan malas, tapi strategi pemburuan genius. Ia tunggu mangsa, macam ikan atau katak, datang dekat. Bila tiba masa, bam, paruh besarnya menerkam, secepat kilat, mangsa takkan tahu apa melanda mereka. Macam hantu air, Shoabil ni bukan sekadar burung pelik. Ia peninggalan zaman purba yang masih wujud. Setiap gerak-gerinya, setiap kedipan matanya, penuh misteri. Ia tak bising, tak macam burung lain, ada aura buat kita terpukau. Jom hargai makhluk unik ni, sebab di dunia serba pantas ni, ia ingatkan kita keindahan kesabaran dan alam semula jadi yang luar biasa.